Lupa untuk melayari laman web kami di www.hotfm.com.my. Cakap pasal bercinta, teringatlah pula ada mamat tu menyanyi bercinta. Ada konsert final hari tu. Sekejap. Aku nak pergi ambil selendang. Saya ambil selendang. Bukan sambil berat. Bukan sambil. Ikat kiri kanan kan. Ingat kau lagi waktu kau bersama aku dengan penuh perasaan masa tu. Game. So maknanya masa tu siapa punya idea tu nak ikat-ikat tu? Idea sebenarnya datang daripada sendiri lah kan. Mula-mula ingat nak buat satu je. Nak buat satu tali lah, satu ringkat selendang kan. Kenapa tak ikat kepala ke? Mula-mula memang nak ikat macam tu. Nak ikat semua dengan kaki-kaki je kan. Tapi diorang kata ikat tangan je lah kot. Kan. So pernah berjumpa dengan Faizal Tahir? Faizal Tahir? Pernah jumpa. Dah berduet dengan dia? Dah berduet dengan dia masa malam gala ADP kan. Malam meraihkan pemenang-pemenang. Wah, pernah tak awak dengar yang orang kata suara awak ada irama tadi? Pernah jugalah. Tapi saya dengan Faizal Tahir ada perbezaan lah. Faizal Tahir kata awak sedap tak? Itu saya tak tahu lah. Beza banyak dari segi umur banyak. Untuk pengetahuan anda, jejaka ini memang tidak sesuai bersama dengan saya. Adik ni, bangka adik Faizal 18 tahun. 18 tahun baru. Ya Allah. 10 tahun tu beza. Wah. Bukan 10, 11. 18 dengan 29. Okey. Ada muda. Kalau dengan aku tak payah jera lah. Kita bersama dengan jejaka dari dulu sampai sekarang sama juga. 40 kg juga. Tomok dengan rindu terhenti. Apa dah tiba-tiba senyap ni? Dia mula lah tu. Lu ikan singkong bengang lah. Dua orang yang cakap ni kenapa? Hello. You ada orang ketiga, okey? Ini yang boleh tak? Okey, kalau anda bengang dengan saya, teruskan bersama dengan kami dalam Hot FM 30. Kembali dengan 23 lagu terhangat selepas ini. Kembali sebentar lagi. Hot FM 30. Tak payahlah cakap nama aku kalau korang berdua je nak sembang. Sama-sama benda. Lepas tu kan, kita punya cerita ni tadinya cerita. Kita pada ini semakin lama semakin mantap lah. Macam mana? Ini apa? Kan you macam boleh. Takut. I punya berat pun sama besar dengan pelari. Ambil ke? Aku suka lelaki yang prihatin. Memang aku suka lelaki yang prihatin. Betul. Okey, Hakim bersama dengan kita sekarang ini. Dan pastinya popular dengan lagunya yang berjudul Bengang. Kau bengang pada dia. Kau pantang lelaki pada perut ni. Korang sembang, pagi masuk kita tolong para Mesori buat makanan je Okey, kita sembang dua sebab kita nak bersama dengan Ayu sekarang ini ya. Inspirasi apa ni? Jika kau ubah fikiran, bilakin salam. Waalaikumsalam. Itu dia datang dekat konti on FM. Hello. Very good morning. Ayo. Mr. Magistrate, my name is Parameswari. Mr. Magistrate ini bukan Magistrate, ini Hakim. Ya, Hakim. Mr. Magistrate lah. Parameswari, kita punya orang suruhan selalunya dalam pada festival. Pengurus kediaman lah. Ibik nombor. Pengurus kediaman. You mau tanya apa sama Hakim? Itu Papa, you're very busy at the back. Or ask me to ask you a question. This is just now I heard you from the back. You say XX lah. You ada cinta sama itu Mila kecil. You ada cinta sama itu Indo sana. Saya mau tanya, you ni ada playboy punya orang ke? Tak ada. Tak ada lah. Mana ada playboy? Tapi seantero itu Johor Bahru, sebut saja itu nama Hakim. Itu Rempit pun kenal. Itu Rempit punya perempuan belakang-belakang pun kenal sama you. You punya SS tu pun semua ngadu sama saya. Parameswari, you kenapa You pun ex dia ke? Saya dah lah. Ya ke? Saya dulu yang tukar pegang bendera, jatuh, kasih luncur. Ya ke? Hakim, betul ke itu macam Hakim? Tak ada lah bang. Tipu je tu semua gosip-gosip belaka. Ya ke? Tapi betul ke saya dengar kata memang awak merempit? Tak ada lah, sebenarnya bukan merempit kan. Saya suka naik motor. Motor besar kan atau motor kecil punya? Motor kecil lah. Kecil lah. Rompet lah ini, tengok itu lutut dia tangan dah yang banyak luka. Mana luka, bersih, suci dan murni. Sekarang ni motor yang awak tunggang apa dia? Motor yang saya tunggang RZ. RZ ya? Lama aku tak dengar RZ tu ya.
Pakai helm jerit. So lepas jadi artis ni tak ada ke tukar-tukar motor baru ke apa ke? Lepas ni tak ada dah kot. Tukar motor baru. Besar sikit motor boat ke? Jangan tahu nanti kalau Ini ada macam perempuan zaman sekarang don't like to take a motorcycle, Habis? Kita naik kereta. Wah. Supaya ataupun kita naik kapal angkasa. Kita boleh itu pergi terus naik atas berambil itu bintang. Betul nak apa-apa bang. Jadi besar memang tak boleh naik belakang bang. Betul. Exactly. Saya, you kutu apa-apa saya tak rasa. Saya parah mesuari. Papa siapa dia tak dengar? Baik, tak dengar. Sebab itu pasal bintang itu mau lagu sekali bintang lah. Ya, mau ku pinjam 1 bintang ini kan dengan Alia dan Rizla. Minggu ini, gua jatuh lagi daripada tanggal 15 ke tanggal 21. Selamat datang hari ini para bosan ada buat rumah terbuka. Para mesuari kenapa enter frame lama sangat hari ni? Tak ada tadi di belakang. Itu Papa kasih masak ini special food lah Pak Hakim. Oh ya ke? Tadi dia ada request dia punya apa favorite food? Kuih tiaw goreng. Lagi. Berasak. Kita tak tahu masak berasak kan? Berasak. Ayo, Ayana mah apa tu? Berasak ni makanan orang Bugis. Cara nak masak berasak kena tunggu dulu sebab saya mau kasih belakang juga angkat itu pen dan juga kertas so yang lain kasih rest dulu Alright. Okay. Sebentar lagi kembali dengan Hakim. Kita ada 20 lagu terhangat bersama Hot FM 30. Ya, cinta pertama Hakim siapakah orangnya? Cinta pertama Hakim itu rahsia lah. Alah. Bukan kita bercinta kan masa kecil masa dulu. Aku dah dengar kau bau sibuk dengan seluar busuk tu hamas tadi. So tadi kita buat busuk lah kiranya. Kira first love awak masa dia berapa? Ke sekolah menengah ke macam mana? Kira monkey love. Monkey love lah, betul-betul monkey love tu sekolah menengah lah. Sekolah menengah. Form 1, Form 2? Form 2. Ingat tak lagi namanya? Itu rahsia lah. Sekolah mana? Sekolah kat Johor lah. Sekolah menengah Kebangsaan Taman Johor Jaya 1. Ya. Tapi sekarang ini selepas keluar sekolah, selepas berkeluar bintang ni, siapa pula? Itu tak adalah bang. Alah. Buat sekarang ni career expert lah. You jangan nak main wayang lah. Betul lah bang. Dia bukan wayang. Ni bukan drama, bukan lestari ke apa ke. Ni memang betul-betul ni. Habis you selalu main wayang dengan anak wayang tu? Itu anak wayang tu lain lah. Itu cuma sekadar gosip, sekadar kawan je. Ya ke? Macam mana keluar anak gosip? wayang tu kat mana? Saya keluar daripada Pak Bakar. Gelap. Saya gambar. Orang nampak macam kita orang ni couple. Itulah macam saya juga pernah saya gambar dengan Anwar Aziz. Siapa korang ingat saya dengan Anwar Aziz couple? Bang, saya punya kuih-kuih tadi macam nak terkeluar. Sama lah Den. Romang ketupat semua nak keluar balik lah ni ya. Yalah, dia percaya ada cinta dalam hati awak tu untuk seorang wanita. InsyaAllah akan datang. Jangan risau. Tapi dengarnya, ciri-ciri yang Hakim cari tu sebenarnya seorang wanita yang sudah pun dimiliki oleh orang lain. Adakah seperti Datuk Siti Nurhaliza? Ya. Diberi oleh Datuk K. Exactly. Ya. Tak apalah, kita dengarkan dahulu lagu ini. Ku percaya ada cinta. Ya, Datuk Siti.